Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan juga sahabatnya sekalian yang dimuliakan lagi dikasihi barisan berusia Ustaz Masnan, seterusnya Ustaz Najmi, dan semua barisan pelatih yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada malam ini untuk kita membincangkan tajuk yang sangat besar berkenaan dengan sosok yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia, manusia yang agung. Tidaklah diciptakan langit dan bumi melainkan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang saya akan bahaskan ini, nama kitabnya Tarikhul Hawadith wal Ahwalin Nabawiyah. Siapa pernah dengar kitab ni? Pernah dengar tak? Tarikhul Hawadith wal Ahwal Nabawiyah. Seorang je. Okey. Jadi kitab ini kitab yang ringkas berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Amin insyaallah. Okey, jadi di sini Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki itu mungkin kita masyhur, kita tahu siapa itu Sayyid Muhammad. Ke ada siapa yang belum kenal lagi Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau ini, kita cuba sedikit pengenalan berkenaan dengan beliau. Beliau ini adalah, nama penuh dia Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki Al-Ash'ari Al-Shazili. Jadi beliau ini adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad ke-21. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 1365 Hijrah, bersamaan 1947 Masihi. Boleh semua dengar? Okey, alhamdulillah. Jadi di sini beliau ketika mana dilahirkan di Mekah, dan pendidikan pertama beliau adalah bersama dengan ayahnya, iaitu Sayyid siapa? Sayyid Alawi. Ayahnya tadi Muhammad bin Alawi, Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ayahnya itu adalah ulama yang terkenal, ulama yang masyhur, dan juga beliau mengajar di Mekah dan juga di tempat madrasah yang bernama Madrasah Al-Falah. Sayyid Muhammad bin Alawi ini, beliau hafal Quran pada umur 7 tahun. 7 tahun hafal Quran. Dan pada umur 15 tahun beliau hafal kitab Muwatta Imam Malik. Pernah dengar kitab Muwatta? Kitab Muwatta ni kitab hadis. Hadis karangan Imam Malik rahimahullah taala. Kemudian ketika mana Sayyid Muhammad ini belajar dengan ayahnya, selepas beberapa tempoh yang lama, maka Sayyid Muhammad pun mengambil keputusan untuk belajar di luar negara. Di antaranya belajar di Mesir Al-Azhar, kemudian di Afrika, di Yaman, di Timur Tengah, Turki, Pakistan dan sebagainya. Beliau belajar menimba ilmu seperti mana
nenek moyang beliau. Yang mana kalau kita tengok ahli bait ni beliau adalah keturunan Rasulullah yang jalurnya sampai ke Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Tapi biasanya kalau kita tengok di Yaman, macam Habib Umar, Habib Ali dan sebagainya, mereka semua berketurunan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain. Tapi di sini Sayyid Muhammad bin Alawi berketurunan Sayyidina Hasan. Okey. Jadi Sayyid Muhammad ini beliau terkenal di Mekah satu ketika dahulu, dan beliau mempunyai murid yang ramai. Murid beliau di merata tempat, datang daripada merata tempat untuk belajar dengan Sayyid Muhammad ini. Dan setiap malam Sayyid Muhammad ini akan buat pengajian di rumahnya, yang mana anak-anak muridnya datang lebih daripada 500 orang setiap malam. Rumahnya besar. Dan juga rumah besar bukannya sebab kalau kita dekat Malaysia ataupun di tempat-tempat yang lain buat rumah besar sebab nak tunjuk megah, nak tunjuk kaya. Tapi ulama-ulama mereka buat rumah yang besar supaya menampung anak murid yang ramai. Okey. Dan juga beliau mengarang banyak kitab. Di antaranya kitab yang saya pegang ni, Tarikhul Hawadith wa Ahwalun Nabawiyah. Lagi kitab, kalau biasa kita belajar dalam usul fiqh, Al-Qawaid Asasiyah fil Usul Fiqh, dalam kitab hadis bersama juga Qawaid Asasiyah fi Usul Hadis. Dan juga banyak lagi kitab-kitab yang kita boleh tengok. Ada juga sebahagiannya kitab-kitab yang dia untuk melawan Wahabi. Kerana kalau di Mekah memang makruf dengan Wahabi dan sebagainya. Jadi Sayyid Muhammad ini orang yang alim lah. Orang yang alim, orang yang warak. Dan juga beliau wafat pada hari Jumaat 15 Ramadan tahun 1425 Hijrah, bersamaan 2004 Masihi. Tahun 2004. Ada yang belum lahir 2004. Belum lahir ya. Jadi yang ni tahun 2004 dia wafat. Dan juga dikebumikan di perkuburan Ma'lah. Kalau hadirin sekalian pernah pergi ke Mekah buat umrah dan sebagainya, dalam beberapa meter daripada Kaabah tu ada dipanggil sebagai perkuburan Ma'lah, perkuburan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi di samping, di sebelah daripada makam Sayyidatina Khadijah itu adanya makam Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau ada kesempatan nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pergi umrah dan sebagainya, jangan lupa untuk pergi ziarah perkuburan Ma'lah. Kalau di Madinah, kubur apa? Baqi'. Kalau di Mekah, Ma'lah. Ma'lah. Okey. Jadi di situ kuburan banyaklah para wali dan sebagainya di sana. Dan juga kita cuba ambil keberkatan daripada salafus salih. Okey, jadi tuan-tuan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya ambil kitab ni? Dalam kitab ini, kerana di sini kitab yang ringkas, kitab sirah yang ringkas. Berbeza kalau kita tengok kitab sirah yang lain seperti kitab Rahiqul Makhtum, kitab sirah Ibn Hisham, kitab sirah Al-Halabiyah, Fiqhus Sirah dan sebagainya, tebal dan banyak dia punya pembahasan. Jadi salah satu sebab Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengarang kitab ini untuk memudahkan orang yang malas membaca sirah. Macam kita lah kan. Seperti yang disebutkan dalam muqaddimah permulaan ni, dia disebutkan, saya baca sedikit lah. Walamma ra'aitu taqasur al-himam an mutala'ati tilkal kutub sara'tu ila jam'i mukhtasar jami'. Walamma, ketika aku melihat taqasur al-himam, berkurangannya himmah, semangat untuk mengulang kaji semua kitab-kitab sirah, maka aku pun buatlah ikhtisar. Ikhtisar itu ringkasan. Ringkasan yang mana menghimpunkan dalam kitab ni dia ada dua bahagian. Okey. Jadi kalau boleh ada kesempatan belilah. Kalau kat Shopee ada juga terjemahan. Ni yang saya pegang ni bahasa Arab. Ada juga terjemahan kalau di Shopee, boleh cari nanti. Tengok beg kuning kat bawah. Okey. Tapi tak letak beg kuning pula. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi di sini dalam kitab ni dia ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Bahagian yang pertama yang menerangkan berkenaan dengan keadaan Nabi SAW yang pertama, dari segi Nabi dilahirkan, Nabi disusu di mana dan sebagainya.
Dan juga dalam kitab ni juga menyebutkan berapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berapa ramai pakcik-pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi siapa lagi berkenaan dengan isteri-isteri Nabi, dan juga ibu-ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ni disebutkan secara ringkas untuk kita yang malas untuk membaca sirah ni supaya dapatlah sedikit maklumat. Jadi di sini kalau tengok botol yang saya pegang ni, ada air tak? Tak ada. Begitu jugalah hati orang yang tidak ada dalamnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita cuba untuk penuhkan, walaupun tak penuh full sekalipun, paling kurang adalah sedikit. Ada macam tu kan, macam Kak Liana. Okey. Jadi nak menunjukkan pada kita tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak kenal maka tak cinta. Mana mungkin seorang itu boleh kata aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bila mana kita tanya siapa anak Nabi, tak boleh jawab. Jadi mungkin itu benda yang simple kita boleh jawab lah. Tapi contoh macam peristiwa yang berlaku pada tahun pertama kenabian, apa yang berlaku? Pada 2 tahun kenabian, apa yang berlaku? Jadi di sini perlu kita tahu untuk kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya bahagian yang pertama. Bahagian pertama berkenaan dengan disebutkan keadaan yang pertama, keadaan pertama kenabian, dan juga disebutkan juga pada bahagian pertama ini tentang khadam, tentang pembantu-pembantu Nabi, dan juga ada yang ditugaskan sahabat di antaranya yang menulis surat. Kerana Nabi itu masyhur dengan apa? Gelaran apa? Ummi. Apa itu ummi? Tak pandai menulis dan baca. Jadi ada sebahagian sahabat ni ditugaskan untuk menulis. Kalau kita lihat dalam perjanjian Hudaibiyah, yang menulis perjanjian tersebut adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sehingga ada waktu ketika mana ditulis surat perjanjian tersebut, maka ditulis di situ berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang kafir pun dia kata apa? Hapuskan Ar-Rahmanir-Rahim ni. Kami nak Bismillah aja. Sebab kalau orang kafir dia percaya Allah itu Tuhan, tapi tak ada nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Dan juga disebutkan di situ min Muhammad Rasulullah, min Muhammad Rasulillah. Jadi Rasulullah, kalau betul engkau ni adalah utusan Allah, kenapa nak buat perjanjian macam ni? Okey, jadi di situ nak menunjukkan Nabi tak boleh baca dan menulis, sahabat yang tulis, dan mula Nabi yang suruh sahabat Sayyidina Ali untuk padam nama tersebut, Rasulullah dan juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuma Sayyidina Ali dia tak nak, sebab dia tak nak tak nak kurang ajar lah, tak beradab dengan Nabi. Sehingga Nabi sendiri yang suruh Sayyidina Ali tunjuk mana yang tempat yang untuk dipadam, dan juga Nabi pun padam tulisan tersebut. Okey. Itu yang pertama. Kalau bahagian yang kedua, di sini diterangkan berkenaan dengan ringkasan keadaan yang berlaku pada zaman kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tahun kedua kelahiran Nabi sampailah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita tengok dalam kitab ni, hadirin sekalian, berkenaan dengan yang pertama, tahun yang pertama apa yang berlaku daripada umur Nabi SAW. Tahun yang kedua, ketika mana datangnya Halimatus Sa'diyah. Okay, pada tahun yang kedua juga Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan. Sebenarnya kalau kita tahu sirah ni, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dia punya jaraknya setahun je. Kalau Nabi umur 40, Sayyidina Abu Bakar umur berapa? 39. Sebab Sayyidina Abu Bakar lahir selepas daripada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu kalau pada tahun ketiga apa yang berlaku, pada tahun keempat, pada tahun kelima. Di sini dalam kitab ni dijelaskan satu persatu berkenaan dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kenabian sampai 13 tahun kan kenabian, dan 10 tahun ketika selepas hijrah. Okey. Kemudian cuma saya tak sempatlah kalau nak bincangkan semua dalam kitab ini. Cuma saya memilih untuk membincangkan berkenaan dengan
nasab Nabi SAW dan juga kelahiran Nabi. Kat sana nampak sebab ada penghalang pula muka kan. Kita tak kat sini. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi SAW ini dia mempunyai nasab yang mulia. Nasab yang agung. Siapa yang kat sini hafal nasab Nabi SAW? Ada siapa hafal tak? Okey. Jadi sebaiknya kita hafal. Dalam daripada sampai ke Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai kepada Adnan. Itu nasab yang mulia. Kalau orang Arab ni, tuan-tuan hadirin sekalian, orang Arab dia menjaga nasab. Dan juga nasab Nabi SAW adalah nasab yang terbaik. Nasab yang terbaik daripada Nabi sampailah kepada siapa? Sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam AS. Okey. Jadi di sini kita tengok dalam kitab Tarikhul Hawadith. Boleh buka muka surat? Tak ada. Baca habis malam. Okey. Okey, muka surat 7. Boleh ada? Okey. Dalam muka surat yang ke-7 ni menerangkan mujazu ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'allaqu bi dzatihi syarifah. Apa yang bergantung dengan zatnya yang mulia. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu yang pertama Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ayah Nabi nama siapa? Abdullah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan juga Abdurrahman. Dan Allah memilih nama ayah Nabi adalah Abdullah. Kalau Abdullah ini, tuan-tuan dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Abdullah adalah anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib, atuk Nabi. Jadi sebab itulah bila mana kalau kita lihat dalam sirah Nabi berkenaan dengan ketika mana diundi kan, ketika diundi tengok nama Abdullah, undi kali kedua nama Abdullah, sedangkan itulah anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib sendiri. Dikatakan Abdullah ini adalah anak yang paling disayangi, dia orang yang paling baik, anak yang paling baik, anak yang paling taat, anak yang paling handsome. Jadi kalau contohlah kita ada anak nanti kan, tak ada anak dia kan. Okay. Nanti kalau ada anak nanti, anak tu yang paling taat kepada ibu bapa, paling dengar cakap, dalam dengar cakap, baik akhlak, kemudian dia orang yang handsome, orang yang baik, itu semuanya ada kepada Abdullah. Kenapa Abdullah berakhlak yang baik? Kerana pada dirinya ada manusia yang terbaik, iaitu Nabi SAW. Jadi keturunan Nabi itu semuanya keturunan yang baik, yang tidaklah berlaku padanya perzinaan. Semuanya berkahwin, dalam jalan berkahwin. Jadi Muhammad bin Abdullah, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Di sini Abdullah ini ada satu kisah. Saya nak kisahkan sedikit berkenaan dengan Abdullah. Ketika mana Abdullah nak berkahwin dengan siapa? Siapa isteri Abdullah? Aminah. Okey. Jadi bila mana dia nak berkahwin dengan Aminah, waktu dalam perjalanan berjumpa dengan seorang perempuan. Perempuan ni dia, saya tak ingat nama dia. Berjumpa dengan perempuan ni dia adalah ahli kitab. Ahli kitab orang Nasrani, ahli kitab orang beriman kepada Allah. Dia tengok Abdullah ni dekat dahinya ada cahaya. Dan dia baca dalam kitab Nasrani bahawasanya siapa yang ada cahaya kat dahinya tu, keturunannya akan muncul Nabi. Sebab daripada Nabi Adam lagi, daripada Nabi Adam ada cahaya tersebut, pindah kepada Nabi Idris, pindah kepada Nabi Nuh, pindah sampailah kepada Abdullah. Okay, jadi bila mana ada dahi tersebut, ada cahaya, perempuan ni pun dia nak dapat cahaya tersebut. Dia pun minta kepada Abdullah, wahai Abdullah, boleh tak kita kahwin lah, ajak kahwin. Terus ajak kahwin kan. Jadi Abdullah pun menolak. Tak apa kan, sebab dia dah ada calon, Aminah. Jadi selepas daripada itu, lepas berkahwin dengan Aminah,
jumpa balik dengan perempuan tersebut, Abdullah rasa pelik. Dulu dia nak ajak aku kahwin, tapi dia sekarang ni macam tak layan dia. Dia tanya, Abdullah tanya kepada perempuan tersebut, kenapa tak lama aku untuk kahwin? Dia kata, sebab aku dah tak nampak dah cahaya kat dahi kau. Sebelum daripada tu aku nampak cahaya, tapi selepas daripada ni tak nampak cahaya, sebab kau dah kahwin dah. Cahaya tu berpindah kepada Aminah. Cahaya Nabi itu berpindah kepada Aminah. Okay. Kemudian daripada Abdullah, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Nama sebenar Abdul Muttalib siapa? Sebenarnya Abdul Muttalib bukan nama sebenar, itu gelaran. Siapa? Siapa tahu? Syaibatul Hamdi. Boleh tulis Syaibatul Hamdi. Maksudnya uban yang terpuji. Kenapa dinamakan sebagai Syaibatul Hamdi? Kerana ketika mana Abdul Muttalib dilahirkan, ada uban dekat kepala dia, ada kat rambut dia, ada uban. Itu dinamakan sebagai Syaibatul Hamdi. Selepas tu kenapa dinamakan sebagai Abdul Muttalib? Abdul Muttalib maksudnya hamba Al-Muttalib. Al-Muttalib ni adalah pakcik Abdul Muttalib. Pakcik Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Di kisahnya seperti ini. Waktu Abdul Muttalib, dia sebenarnya duduk di Madinah. Dia dibesarkan di Madinah. Dan satu hari Al-Muttalib ni dia pergi ke Madinah. Dia ada urusan di sana. Kemudian dia dengar Abdul Muttalib ni dia ada cakap, aku adalah anak Hashim. Aku adalah anak Hashim. Jadi dia pun, ni anak Hashim ni, dia tak jumpa kan, sebab Hashim dah meninggal lah. Dia cari, ni rupanya anak buah aku. Jadi dia pun bawa balik Abdul Muttalib yang asalnya Syaibatul Hamd. Waktu dalam perjalanan balik ke Mekah, bawa Abdul Muttalib ni, sampai ke Mekah, ada orang tanya, ni siapa kat belakang kau ni? Waktu tu naik unta kan? Naik unta. Belakang ni siapa? Waktu tu Abdul Muttalib dia budak lagi kan? Lepas tu main-main lumpur. Mungkin dia pergi PGA kot, main lumpur. dia macam kotor lah kan? Dia tak terurus. Rambut pun kusut masai lagi. Okay? Jadi dia tanya apa? Siapa ni kat belakang kau ni? Yang ni hadza abdi. Ini adalah hamba ku. Dia malulah nak cakap ini anak saudara ku, sebab tengok pun tak terurus kan. Macam tak ada ayah lah kan. Jadi dia pun malu kata hadza abdi. Ini adalah hamba ku. Lepas daripada itu dah dikemaskan jadi rapi, pergi salon dan sebagainya. Okey. Dia pun jumpa lagi orang ramai kata ini bukan hamba aku, ini adalah anak saudaraku. Tapi orang ramai kan dah kata hamba lah. Terlekatlah nama Abdul Muttalib. Boleh jelas kan? Itu berkenaan dengan Abdul Muttalib. Itu secara sekadar maklumat lah. Okey. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Okey. Kalau nak terangkan satu persatu, tak ada masa yang cukup lah. Cuma boleh tengok dalam kitab ni secara ringkas. Dan juga kalau kita tengok dalam sanad Nabi SAW, ada yang bernama Fihr. Fihr itu sebenarnya itu gelaran. Nama yang sebenarnya adalah Quraisy. Itu kalau kita dengar kaum Quraisy itu dinisbahkan kepada Fihr. Nasab Nabi yang sampai kepada Fihr. Okay. Kemudian kita masuk kepada pembahasan kelahiran Nabi SAW. Itu secara ringkas berkenaan dengan nasab Nabi SAW. Okey, Nabi SAW ini dilahirkan di mana? Dilahirkan di mana? Di Mekah. Kenapa dipilih untuk Mekah bukan tempat yang lain? Kerana ma'ruf dengan adanya Kaabah, tempat yang mulia. Sebab itulah Nabi SAW dilahirkan di Mekah. Kemudian Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi tidak dilahirkan pada bulan Ramadan? Kenapa Nabi tidak dilahirkan pada bulan Sya'ban? Kenapa Nabi tidak dilahirkan pada bulan Muharram? Sedangkan bulan tu lebih mulia daripada Rabiul Awal. Sebab apa? Takdir satu. Betul. Tapi ini dibincangkan oleh ulama. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah, dalam kitab tersebut mengatakan kenapa Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Supaya Nabi itu mulia kerana
Bukan, bulan itu mulia disebabkan Nabi. Bukannya Nabi mulia disebabkan bulan. Faham tak? Contohlah, kalau Nabi dilahirkan pada bulan Ramadan, apa yang akan berlaku? Oh, Nabi ni mulia sebab lahir pada bulan Ramadan. Contoh, kalau Nabi dilahirkan pada bulan Muharram, oh, Nabi mulia sebab lahir pada bulan Muharram. Tapi tidak, Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Maksudnya bulan Rabiul Awal yang jadi mulia disebabkan Nabi SAW lahir pada bulan tersebut. Jadi bila mana kita sebut bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, terlintas dalam fikiran kita Maulidun Nabi SAW. Okay, jelas kan? Itu sebab apa? Sebab dinamakan, sebab Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Itu sebabnya. Kalau tengok dalam kitab Mawahibul Ladunniyah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Hari Isnin banyak peristiwa berlaku. Di antaranya Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi pada hari Isnin, wafat pada hari Isnin. Kemudian Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah pada hari Isnin, datang ke Madinah pada hari Isnin, mengangkat Hajarul Aswad pada hari Isnin. Banyak peristiwa berlaku pada hari Isnin. Sebab itulah disunahkan untuk kita berpuasa pada hari Isnin. Banyak betul Isnin. Okey. Sebab itulah dalil untuk kita bila mana kita sambut Maulid Nabi SAW, kerana kita muliakan kelahiran Nabi. Ketika mana Nabi ditanyakan, kenapa Rasulullah puasa pada hari Isnin? Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itulah hari aku dilahirkan. Nabi sambut kelahiran Nabi. Nabi sambut Maulid. Kalau nak tanya, siapa yang pertama kali buat Maulid? Nabi SAW. Cuma cara sambutan yang berlainan. Nabi sambut dengan berpuasa, kita sambut dengan beri makan orang, qasidah, puji Nabi SAW. Itu adalah sambutan dan juga tujuan yang sama untuk kerana gembira Nabi SAW dilahirkan pada bulan tersebut. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, kerana itulah gembiralah kalian semua. Kerana datangnya Allah SWT datang untuk memutuskan Nabi SAW supaya semua makhluk, semua manusia dapat cahaya Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Okay? Allahumma salli ala Muhammad. Okay, Nabi ini dilahirkan pada hari Isnin, bulan Rabiul Awal, pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Kerana peristiwa gajah. Peristiwa gajah yang menyerang Kaabah. 50 hari sebelum berlakunya kelahiran Nabi itu, sebelumnya itu peristiwa gajah. 50 hari sebelum berlakunya 50 hari kita pelik pula. Astagfirullahaladzim. Okay. Jadi Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Banyak akwal, banyak pendapat. Okey. Dan juga ketika mana Nabi SAW dilahirkan di tempat yang sekarang ni kalau kita tengok di Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah. Siapa kat sini pernah pergi umrah? Angkat tangan sikit. Najwa. Okay, 2 orang. InsyaAllah mudah-mudahan yang lain pun akan dijumpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan pada tahun terakhir saya di Yaman, pergi Mekah untuk buat umrah melalui jalan darat, naik bas. Naik kapal ya. Jalan darat kapal lah. Okey. Jadi maktabah tu berdekatan dengan Masjidil Haram. Maktabah Makkah Mukarramah. Cuma dia biasanya kalau kita pergi waktu yang bukan haji, maktabah tu akan terkunci. Tak boleh masuk. Pada bulan haji sahaja dia dibuka maktabah tersebut. Okey. Dan juga saya pergi sana pun ambil berkat lah, solat di maktabah tersebut. Okey. Jadi sini ketika mana Nabi SAW sebelum dilahirkan, Aminah iaitu ibu Nabi SAW, ketika mengandung Nabi tidak merasakan berat, tidak merasakan
sakit ketika mana mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan perempuan yang lain. Ketika mana mengandung sakit, kena sepak, kena tergajar kat perut kan. Tapi tidak seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan berat. Itulah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian ketika mana Nabi dilahirkan dalam keadaan makhtunan. Makhtunan ini orang yang telah berkhitan. Dah terpotong dah dia punya kulit kemaluan tu. Masruran maqbudatan asabi' yadayhi, dia menggenggam jarinya, kemudian satu jari diangkat ke langit, musyiran bisababah. Ketika mana Nabi dilahirkan, Nabi menggenggamkan jarinya kecuali satu jari, diangkat ke langit lah, bertasbih. Dan juga ada riwayat, kalau saya lihat dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, Nabi SAW ketika mana dilahirkan, Nabi membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Jadi kalau kita tengok dalam hadis-hadis, kan ada beberapa bayi yang dilahirkan dalam keadaan bercakap. Di antaranya siapa? Nabi Isa AS. Lagi siapa? Siapa yang tahu? Kisah Juraij. Kisah Juraij. Lagi dalam kisah ada ketika mana perempuan tengah menyusu. Kisah Nabi Yusuf kan? Kisah Nabi Yusuf ketika itu yang bertemu dengan Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Itu dan sebagainya, banyak peristiwa bayi bercakap. Di antaranya kisah Ashabul Ukhdud. Kalau kita baca dalam surah Al-Buruj, Qutila Ashabul Ukhdud. Cuba baca dalam tafsir berkenaan dengan Ashabul Ukhdud, ada seorang bayi yang bercakap. Ketika mana semua orang-orang di kampung tersebut dicampak dalam api, ada seorang ibu ni dia nak bawa bayinya tu untuk dicampakkan juga, tapi dia rasa macam ragu-ragu sebab bawa bayi kan. Kemudian bayi tu yang bercakap sendiri, wahai ibu, masuklah, sesungguhnya kita dalam keadaan benar. Dia masuk sekali dalam api. Banyak sebenarnya kisah, cuma tak sempatlah kalau kita cerita satu-satu. Okey, Allahu Akbar. Okey. Kemudian apa lagi yang cerita? Macam banyak kan? Okey, jadi Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah. Selepas daripada Nabi dilahirkan, banyak peristiwa yang berlaku. Di antaranya terpadam api Faris, orang yang menyembah api. Yang mana api itu selama 1000 tahun tidak pernah padam. Tapi pada waktu kelahiran Nabi, terpadam api tersebut. Dan juga berhala-berhala api. Faris ni tempat mana Faris? Belah Parsi. Belah Parsi. Parsi ni orang yang menyembah api. Kalau Rom, orang-orang Nasrani. Parsi. Kalau sekarang Parsi kat mana? Iran Iran? Indah. Oh, Indah. Okey. Dan juga berhala-berhala yang di dalam Kaabah semuanya tumbang, jatuh pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah peristiwa pelik yang berlaku untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan kepada kita tentang akan lahirnya seorang yang manusia yang paling mulia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian selepas daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibawa oleh atuknya yang bernama Abdul Muttalib, dia bawa tawaf sekeliling Kaabah. Tawaf sebanyak 7 kali, kemudian masuk dalam Kaabah. Abdul Muttalib memberi nama Nabi dengan Muhammad. Lepas tu orang pun tanyalah, kenapa engkau beri nama Muhammad? Tak pernah pun sebelum ni beri nama Muhammad. Kata Abdul Muttalib, arju ayyuhmad fil ardi wa fis sama. Aku berharap anak ini nanti dia akan dipuji di langit dan juga di bumi. Dan juga terbukti sehingga sekarang kita sentiasa memuji Nabi SAW, selawat kepada Nabi, kita berqasidah dan sebagainya. Itu adalah salah satu tanda cinta kepada Nabi, dan juga nama Nabi SAW iaitu Muhammad yang sentiasa dipuji. Okay? Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian setelah daripada itu, Nabi Muhammad dibesarkan oleh Aminah
Dan juga kebiasaan orang Arab ni, dia bila mana pada bayi lagi, dia akan hantar anak-anaknya tu ke tempat asuhan untuk disusu. Dan juga tempat yang paling terkenal ketika itu di mana? Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah, kita dengar Halimatus Sa'diyah. Tempat susuan Nabi SAW. Bani Sa'ad ini dia lebih kurang di antara Mekah dan Madinah. Bani Sa'ad. Jadi kebiasaannya orang Arab ni, dia tak nak bagi ibunya sendiri susukan anak-anak mereka. Tapi ada juga dia bagi susu yang beberapa hari, kemudian dihantar ke pedalaman untuk disusu. Tapi kebanyakannya mereka susu di pedalaman. Kenapa? Okey, kita akan bahaskan. Yang pertama sekali, adat orang Mekah, dia hantar ke tempat asuhan untuk dijaga. Sebabnya kenapa? Yang pertama, udara di kampung lebih segar. Ni kalau kat Mekah, bandar lah, macam kita kat sini KL, hantar kat mana perkampungan? Kampung asli Sungai Congkang. Sungai Tonggang Sungai Tonggang. Jadi udara di kampung lebih segar daripada di bandar. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, bahasa Arab di kampung lebih fasih. Sebab itulah Nabi SAW, dia pernah beritahu, ana afsahul Arab, aku orang yang paling fasih dalam berbicara bahasa Arab. Kerana Nabi diasuh di perkampungan Halimatus Sa'diyah, yang mana bahasa Arab lebih fasih daripada bandar. Itu yang sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, anak-anak di kampung lebih sihat. Lebih sihat dengan pemakanan yang sihat, makan ubi setiap pagi kan. Okey, yang keempat, belajar hidup yang lebih lasak dan lebih berdikari. Seperti bercucuk tanam, mengembala kambing. Dekat kampung tak adalah main Mobile Legend. Siapa yang terasa lah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi di sini, ketika mana kebiasaan orang Arab, dia akan hantar anak-anaknya itu untuk disusukan. Dan juga kebiasaan kampung Bani Sa'ad ini, mereka akan keluar. Setiap tahun akan keluar pergi ke Mekah untuk mengambil anak-anak susuan. Jadi semua pergi, pakar-pakar pergilah untuk ambil anak susuan. Dan juga Halimatus Sa'diyah ini, kalau kita baca sirah, Halimatus Sa'diyah ini orang yang sangat miskin. Dia naik kedai pun kedai dah kurus dah. Kedai kurus, nak bermaya. Jadi semua kawan-kawan dia semua dah ke depan, dia seorang je ke belakang dengan suami dia, dengan anak dia seorang yang bernama Abdullah. Ke belakang lah. Sampaikan bila dia sampai ke Mekah, tengok semua anak suan dah diambil, kecuali seorang saja. Iaitu siapa? Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, kenapa satu bayi ni tak diambil? Apa sebabnya? Dia tanyalah, ni rupanya anak yatim. Tak ada siapa yang nak bela kan, tak dapat duit, tak masuk. Elah tak dapat kan, tak dapat 2,000. Okey, jadi di sini bila mana Allahumma salli ala Muhammad tak diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mula-mula Halimatus Sa'diyah pun kata, patutlah orang tak ambil kan, sebab tak ada siapa nak bagi elah nanti. Jadi dia pun mula betul rasa tak apalah, dia cakap kat suami dia, abang baliklah, dia tak dapat pun anak suan tahun ni. Jadi waktu dia nak balik, terdetik dalam hatinya kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya datang daripada Allah untuk dia jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa Nabi Muhammad ni walaupun anak yatim, tapi ada terpaut dalam hatinya untuk jaga. Jadi dia mintalah kepada Aminah untuk jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi waktu diambil Nabi, kemudian disusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni walaupun masih kecil lagi, kita tengok sirah, masya-Allah. Nabi berakhlak walaupun masih kecil lagi, sebab Nabi ni berkongsi susuan dengan anak Halimatus Sa'diyah bernama Abdullah. Jadi Abdullah dia hisap belah kanan. Waktu diletakkan belah kanan, Nabi tak nak. Letak belah kiri baru Nabi minum. Nampak? Nabi memuliakan saudaranya sehingga kan
tak minum belah kanan. Jadi akhlak Nabi SAW walaupun masih kecil lagi menunjukkan akhlak yang sangat indah. Jadi waktu Halimatus Sa'diyah, dia sebenarnya dia nak bagi susu dah kering dah. Kena orang miskin makan pun tak cukup, nak bagi susu pun susu tak ada. Waktu letak Nabi SAW untuk menyusu, banyak pula susu dia. Luar biasa, Masya Allah. Itu semuanya atas keberkatan Nabi SAW. Kemudian waktu naik unta, naik keldai, yang mula-mulanya dia paling lambat sekali kan, enjin pun ketak-ketuk kan. Tapi lepas daripada Nabi SAW naik sekali dengan Halimatus Sa'diyah, apa yang berlaku? Jadi F1 lah. Laju je. Pergi, potong semua kawan-kawan dia tadi. Sampai kawan-kawan dia terkejut, Halimatus Sa'diyah, apa yang kau buat ni? Kau letak minyak apa ke dalam kedai kau dia? Allahu Akbar. Laju betul kan Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah pun terkejut. Dia kata, anak yang kita ambil ni anak yang luar biasa, anak yang penuh keberkatan. Disampailah ke Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah dia hidup dengan Nabi SAW, di mana waktu Bani Sa'ad ketika itu waktu kemarau, waktu makanan tak ada kan? Binatang-binatang ternakan semua mati. Tapi sebaliknya kehidupan Halimatus Sa'diyah ketika itu, dia punya tanaman-tanaman subur, haiwan ternakan semua jadi gemuk disebabkan Nabi SAW. Itu semuanya sangat indah lah kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW. Okey, selepas daripada itu, selepas 2 tahun, semua anak-anak susuan dikembalikan ke Mekah, kecuali Halimatus Sa'diyah. Dia pergi ke Mekah bukan nak kembalikan Nabi Muhammad, tapi nak minta advance lagi, minta penambahan. Sebab tahu Nabi ni ada keberkatan yang luar biasa. Dia pergi jumpa Aminah, wahai Aminah, boleh tak kita nak minta jaga lebih sikit? Sebab kami takut dekat Mekah sekarang ni ada wabak penyakit. Dia buat alasan lah, sebenarnya nak jaga Nabi kan. Jadi dia buat alasan untuk nak dapat jaga Nabi SAW. Sehingga tambah lagi sampai 2 tahun. Lalu dia jaga Halimatus Sa'diyah. Selepas daripada 2 tahun, 4 tahun keseluruhan, berlakunya peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa apa tu? Peristiwa belahan dada, cuci hati. Berapa kali peristiwa belahan dada tu? Saya beritahu berapa kali? Ada 4 kali, betul. Ada 4 kali. Kalau kita sedia makruf 2, sebenarnya ada 4. Ada 4. Pertama waktu umur 4 tahun, yang kedua waktu umur 12 tahun, yang ketiga waktu Nabi SAW diutuskan, dan yang keempat waktu Isra' Mi'raj. Ada 4. Okay? Jadi kalau biasanya kita tahu waktu 4 tahun dengan Isra' Mi'raj, tapi sebenarnya ada 2 lagi. Okay? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila mana berlakunya peristiwa belahan dada, waktu tu Nabi SAW bermain dengan anak-anak yang lain, bermain dengan adik-adik dia yang lain, adik-adik susuan. Biasalah main-main, mungkin main apa zaman dulu, main manah, main congkak, baseball. Ni yang kita bayangkan suasana kampung lah, main-main kat luar. Jadi bila mana Nabi SAW bermain dengan adik-adik dia lain, waktu tu Allahumma shalli ala Muhammad, datang 2 orang pemuda. 2 orang pemuda pakai baju putih lah, bukan saya lah, orang lain. Pakai baju putih. 2 orang pemuda pakai baju putih. Dia ambil Nabi SAW, kemudian dibaringkan di belah dadanya. Di belah dada, kemudian dikeluarkan daripada dadanya tu bahagian hitam. Itu dalam kitab disebutkan hadzus syaitan, bahagian syaitan. Ini ada pembahasan ulama juga ni. Kenapa Nabi SAW tidak dibuang daripada sejak lahir lagi? Kenapa waktu tu baru nak dibuang? Jadi di sini kata ulama, sebab nak membuktikan kepada kita Nabi bukan sahaja pada zahirnya bersih, tapi di dalam batinnya pun bersih juga. Kalau kan batin tak nampak, tapi dengan sebab buangnya bahagian syaitan waktu ketika Nabi umur 4 tahun, kita dah jelas pada kita Nabi pun bersih batin, bukan sekadar zahir tapi batin juga. Okey, jadi waktu selepas itu berlakunya pembelahan dada dan sebagainya, adik-adik dia ni semua lari pergi jumpa mak ayah dia kan. Ada mak yang pergi dapur tengah masak kan, tengah masak,
Ada yang kalau ayah tengah bercucuk tanam, cakap mak, tu Muhammad dia kena culik. Kena culik. Lepas tu kena kabutlah Halimah Sa'diyah dengan ayahnya, dengan suaminya Abu Kabsyah. Abu Kabsyah ni nama suami Halimah Sa'diyah. Jadi waktu pergi ke Nabi Muhammad pun dalam keadaan muka yang pucat. Ditanyalah apa yang berlaku. Nabi pun ceritakan satu persatu. Lalu Halimah Sa'diyah pun takut. Takut apa lagi yang akan berlaku selepas ni. Dia pun mengambil keputusan untuk pulangkan kembali kepada Aminah. Berapa minit dah? Ke dah terlebih dah? Jangan ambil masa nanti. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila mana Nabi SAW dipulangkan kepada Aminah, dia beritahulah sebab apa kan. Ada dua pemuda yang culik Nabi dan sebagainya. Kata Aminah, engkau takut dengan Muhammad ni sebabkan ada syaitan? Lebih kurang macam itulah dia kata. Aku ni dah tengok apa yang berlaku pada dia dari sejak lahir lagi. Dia ni adalah orang yang sangat mulia. Jadi Halimah Sa'diyah pun pulangkan kepada Aminah, dan Aminah menjaga Nabi SAW. Pada umur berapa? 4 tahun. Okey. Lepas 4 tahun, tahun yang kelima, tahun yang keenam, waktu tahun yang keenam, Nabi SAW dengan Aminah pergi ke mana? Ke Madinah. Pergi Madinah. Kenapa pergi Madinah? Ada dua sebab. Dua sebab yang pertama, untuk ziarah makam Abdullah. Abdullah dia meninggal di Madinah. Yang kedua, sebab nak ziarah saudara-saudara yang di sana. Saudara-saudara Nabi ada juga yang di sana di Madinah. Jadi dia ziarah saudara Nabi di Madinah. Dua sebab lah. Dan Nabi SAW duduk di Madinah selama 1 bulan. 1 bulan duduk di Madinah. Dan di Madinah tu Nabi belajar banyak perkara lah. Nabi belajar berenang. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi belajar di satu perigi. Saya tak ingat nama perigi tersebut. Nabi belajar berenang dan sebagainya waktu di Madinah. Waktu usia 6 tahun. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Selepas daripada itu, selepas 1 bulan, maka Nabi bersama dengan Aminah dan juga seorang lagi hamba sahaya Nabi yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ni hamba Nabi SAW yang dihadiahkan oleh ayahnya sendiri, iaitu Abdullah. Ummu Aiman. Nanti last kali kalau kita tengok sirah, Ummu Aiman ni dia akan berkahwin dengan seorang sahabat. Siapa ingat sahabat tu siapa? Seorang sahabat je yang disebutkan dalam Quran. Dia seorang sahabat. Sayyidina Abu Bakar pun tak ada dalam Quran. Tapi ada seorang sahabat yang disebutkan namanya sendiri dalam Quran. Siapa tahu? Siapa? Kuat sikit. Okey. Nama dia adalah Zaid. Falamma qada Zaidun minha wa qaran zawwajnakaha likillah. Nampak Zaid. Sahabat-sahabat ini tak ada pun disebutkan namanya. Sayyidina Abu Bakar pun kalau disebutkan apa? Thaniyathnaihi ya, fil huma idhuma fil ghar. Thaniyathnaihi idhuma fil ghar. Dua orang yang dalam gua Jabal Thur. Tapi dalam Sayyidina Zaid ni, kelebihan dia disebutkan nama dia sendiri dalam Quran. Tak ada sahabat lain pun. Sayyidina Uthman tak ada, Sayyidina Ali tak ada. Walaupun tak disebutkan, tetap sahabat Sayyidina Abu Bakar lebih mulia daripada Sayyidina Zaid. Cuma khususnya di sini Sayyidina Zaid disebutkan namanya sendiri dalam Quran. Zaid bin siapa? Harithah, hamba sahaya Nabi, yang mana Nabi sendiri menganggapnya sampai jadi anak angkat. Itu panjanglah ceritanya. Nanti kan kita buat kelas lain pula ni. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi? Apa tadi? Kita ingat dah. Ummu Aiman waktu balik daripada Madinah, dalam perjalanan Aminah jatuh sakit dan berhenti di tempat namanya Abwa. Abwa ni tempat di antara Mekah dan Madinah juga. Jadi waktu tu Aminah pun sakit sehinggalah meninggal dunia. Allahu Akbar. Waktu Nabi masih lagi tidak dilahirkan, ayahnya meninggal dunia. Kemudian waktu berumur 6 tahun, maknya pula meninggal dunia. Allahu Akbar. Jadi bila mana kita tahu sirah Nabi,
kalau kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, kita tidak ada pendamping, tidak ada yang membantu kita, kita tengok bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana mujahadah Nabi, kita akan lebih bersemangat. Nabi pun manusia yang paling mulia, yang tak ada dosa pun ditimpa berbagai musibah, bagaimana kita lagi sebagai umat yang penuh dengan dosa ni. Allahu Akbar. Okay? Jadi bila mana Nabi SAW selepas daripada Aminah wafat, maka Nabi SAW pun pergi balik ke Mekah bersama dengan Ummu Aiman. Kalau tengok dalam kisah Halabiah tu, penjelasan yang sangat detail lah. Bagaimana ucapan Nabi kepada Aminah, sedih lah. Kan? Tapi kalau tengok pun menyentuh hati, sangat-sangat menyentuh hati. Bagaimana Nabi SAW yang masih kecil lagi, baru duduk dengan ibunya 2 tahun, tapi ditinggalkan olehnya. Allah Akbar. Mana tu ya? Jadi lepas daripada balik pulang ke Mekah, maka dijaga oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atuk Nabi SAW. Daripada umur 6 tahun sampai umur berapa? Abdul Muttalib jaga Nabi sampai umur 8 tahun. 8 tahun. Jadi lepas 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Allahu Akbar. Atuk dia pula meninggal dunia. Umur 8 tahun. Kan dalam lagu tu ada kan? Nanti tengok balik lagu tu. Okay, jadi umur 8 tahun, Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Jadi sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, Abdul Muttalib berpesan kepada Abu Talib. Kenapa tak pesan pada pakcik-pakcik yang lain? Kenapa pesan kepada Abu Talib? Sebab Abu Talib dengan Abdullah ni dia adik-beradik kandung. Adik-beradik yang sama ayah dan sama mak. Berbeza dengan pakcik-pakcik yang lain macam Abu Lahab, macam ada lagi Sayyidina Zubair, Sayyidina Abbas. Mereka sama ayah tapi berlainan mak. Berbeza dengan Abu Talib dan juga Abdullah, dua-duanya sama ayah sama mak, adik-beradik kandung lah. Bukan adik-beradik tiri. Okay. Jadi Abdul Muttalib pun pesan kepada Abu Talib untuk jaga Muhammad ni, jaga Nabi SAW selepas daripada dia wafat. Jadi lepas daripada Abdul Muttalib wafat, maka dijaga oleh Abu Talib sampailah dewasa. Jadi dah kan? Dah lebih kan? Okey, cukup setakat ini saja. Mudah-mudahan dapat mendatangkan cerita kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat lebih memahami bagaimana perjuangan Nabi SAW semenjak daripada kecil. Dan juga dalam kitab Fiqh Sirah karangan Sayyid Muhammad Ramadan Al-Buthi, beliau mengatakan kenapa Nabi SAW ni waktu masa kecil ayah dia meninggal, maknya meninggal. Sebab apa? Sebab ketika kalaulah ayah Nabi masih hidup, maka orang ramai akan mengatakan ajaran yang Nabi bawa ni datang daripada ayahnya sendiri. Nampak tak hikmahnya? Jadi waktu Nabi masih kecil lagi, Abdullah meninggal dunia, masih belum lagi lahir, Abdullah meninggal dunia, kemudian Aminah meninggal dunia, maka tidak ada sesiapa yang beranggapan bahawasanya ajaran Islam ini datang daripada ayahnya sendiri. Biasa kalau contoh ada orang bawa ajaran baru kan, dia mesti dia belajar daripada ayah dia ni. Tapi tidak. Semuanya itu ditolak dengan dalil-dalil yang kuat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini kita dapat mengambil manfaat, dapat mengambil faedah dan pengajaran untuk kita semua, dan kita terapkan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Jadi saya tutup dengan majlis kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah.